kursus Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. Tajuk: Peranan dan Pemikiran Tokoh dalam Memartabatkan Bahasa Melayu. Pengenalan. Bahasa Melayu merupakan warisan bangsa yang menjadi lambang jati diri dan maruah negara. Dalam sejarah perkembangan bahasa ini, banyak tokoh tampil memperjuangkan keunggulan dan kemuliaannya. Antara tokoh yang paling menonjol ialah Zakbar atau nama sebenarnya Zainal Abidin bin Ahmad, yang digelar sebagai bapa bahasa Melayu moden. Zakbar berperanan besar dalam memperkukuh sistem ejaan, tata bahasa dan nilai keilmuan bahasa Melayu agar setanding dengan bahasa lain di dunia. Pemikiran beliau bukan sahaja tertumpu kepada aspek bahasa semata-mata, tetapi turut menyentuh soal pembinaan sasiah, moral dan kemajuan bangsa Melayu melalui kekuatan ilmu dan penggunaan bahasa yang betul. Nama penuh: Zainal Abidin bin Ahmad. Nama pena: Zakbar. Tarikh lahir 16 September 1895. Tarikh wafat 23 Oktober 1973. Tempat lahir: Kampung Bukit Gerdas, Batu Kikih, Jempol, Negeri Sembilan. Pendidikan awal Sekolah Melayu Batu Kikih. Pendidikan lanjutan ST Paul's Institution, Seremban. Bidang kepakaran Bahasa Melayu, Penulisan dan Pendidikan. Kerjaya guru dan pensyarah, penterjemah di Jabatan Pelajaran, tokoh ilmuwan dan ahli bahasa. Kepribadian: seorang yang rajin, berdisiplin dan bersemangat memperjuangkan kemajuan bangsa. Anugerah dan pengiktirafan daripada Zakbar ialah: yang pertama, gelaran pendeta di Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu ketiga tahun 1956. Zakbar telah diberikan gelaran Pendeta Bahasa Melayu semasa Kongres Bahasa dan Sastra Melayu kali ketiga, terutamanya melalui karya-karyanya seperti Siri Pelita Bahasa yang memainkan peranan utama dalam membawa bahasa Melayu klasik ke bentuk kontemporari. Yang kedua, Panglima Mangkunegara yang membawa gelaran Tan Sri pada tahun 1962. Zakbar telah dianugerahkan Panglima Mangkunegara yang membawa gelaran kehormatan Tan Sri oleh Kerajaan Malaysia. Anugerah berprestij ini mengiktiraf perkhidmatan luar biasa beliau kepada negara. Anugerah dan pengiktirafan yang ketiga, Ijazah Kehormat dan Ijazah Surat dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1973. Universiti Kebangsaan Malaysia telah menganugerahkan Zakbar dengan Ijazah Kehormat dalam bidang surat, mengiktiraf pengorbanan seumur hidupnya terhadap bahasa Melayu dan peranannya yang berpengaruh dalam membentuk warisan linguistik Malaysia. Yang keempat, Ijazah Kehormat dan Persuratan dari Universiti Malaya pada tahun 1959. Universiti Malaya menganugerahkan Zakbar Ijazah Kehormat dalam bidang persuratan sebagai pengiktirafan pencapaian ilmiah dan kesannya terhadap linguistik dan kesusasteraan Melayu. Karya Zakbar. Berikut ialah senarai karya utama Zakbar yang terkenal dalam bidang bahasa, pendidikan dan agama. Yang pertama, karya bahasa dan tata bahasa iaitu Pelita Bahasa Melayu pada tahun 1930 hingga 1950 dan Ilmu Mengarang Melayu pada tahun 1934. Yang kedua, karya Pemikiran dan Falsafah Diri iaitu Perangai Bergantung pada Diri Sendiri pada tahun 1949 dan Umbi Kemajuan pada tahun 1952. Yang ketiga, karya Agama dan Moral iaitu Falsafah Takdir pada tahun 1954 dan Mencapai Keluhuran Budi. Seterusnya ialah karya lain. Zakbar pernah menulis rencana dalam majalah Al-Hikwan, majalah Guru dan Utusan Melayu untuk membangkitkan kesedaran bangsa. Seterusnya ialah sumbangan Zakbar. Sumbangan Zakbar yang pertama dalam aspek bahasa Melayu ialah Zakbar membetulkan dan menyeragamkan tata bahasa Melayu melalui karya penting seperti Pelita Bahasa Melayu jilid 1 hingga 3, Ilmu Mengarang Melayu,
Zakbar juga menjadi perintis kepada sistem tata bahasa moden Melayu yang menjadi asas kepada buku-buku tata bahasa selepas itu. Seterusnya, Zakbar memperjuangkan penggunaan bahasa Melayu yang baku dan ilmiah dalam penulisan serta pendidikan. Sumbangan yang kedua iaitu pendidikan. Zakbar merupakan guru dan pensyarah pertama yang mengajar bahasa Melayu di Universiti Malaya, iaitu berada di Singapura. Seterusnya, Zakbar memperjuangkan pendidikan untuk bangsa Melayu, khususnya pendidikan tinggi. Zakbar juga menulis bahan-bahan ilmiah dalam bahasa Melayu bagi membolehkan masyarakat memperoleh ilmu dalam bahasa sendiri. Yang ketiga, kesusasteraan Melayu. Menghasilkan karangan dan esei ilmiah yang mengandungi unsur nasihat, moral dan pemikiran kritis terhadap masyarakat Melayu. Gaya penulisannya berunsur rasional dan pembaharuan, memupuk semangat kemajuan dalam kalangan orang Melayu. Yang keempat, perjuangan bangsa dan fikiran. Zakbar ialah seorang pemikir dan pejuang kebangkitan bangsa Melayu. Zakbar menyeru masyarakat supaya berilmu, berdikari dan meninggalkan sifat malas. Zakbar juga menggunakan tulisan untuk membangunkan akhlak dan pemikiran bangsa. Dan yang terakhir, bidang pentadbiran bahasa. Zakbar terlibat dalam penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP secara tidak langsung melalui perjuangan awal beliau dalam memartabatkan bahasa Melayu. Sumbangan beliau menjadi asas kepada perkembangan bahasa kebangsaan Malaysia hari ini. Tanggungjawab Zakbar. Yang pertama, pejuang bahasa dan bangsa. Zakbar bertanggungjawab memperjuangkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa ilmu. Yang kedua, Zakbar ialah seorang pendidik dan ilmuwan. Beliau mendidik generasi muda supaya mencintai dan menggunakan bahasa Melayu dengan betul dalam penulisan dan pertuturan. Yang ketiga, pembina sistem ejaan. Zakbar menjadi tanggungjawabnya untuk memperbaiki dan menyeragamkan sistem ejaan bahasa Melayu agar lebih mudah dipelajari dan difahami oleh orang lain. Yang keempat, penulis dan penterjemah aktif. Beliau menghasilkan banyak karya ilmiah dan terjemahan dalam bahasa Melayu untuk memperkaya khazanah bahasa. Dan yang terakhir, pegawai kerajaan dan penasihat bahasa. Zakbar pernah berkhidmat dalam Jabatan Pelajaran dan berperanan memastikan bahasa Melayu digunakan dalam urusan rasmi kerajaan. Usaha Zakbar dalam memartabatkan bahasa Melayu yang pertama ialah membentuk sistem ejaan Rumi Zakbar pada tahun 1933. Zakbar menyusun sistem ejaan Rumi Zakbar bagi menyeragamkan penulisan bahasa Melayu dalam huruf Rumi. Sistem ini lebih logik dan mudah dipelajari dan digunakan secara rasmi di sekolah-sekolah Melayu dan jabatan kerajaan sehingga tahun 1972. Hashim 2015 menegaskan bahawa sistem ini menjadi asas kepada ejaan Rumi baharu 1972 yang digunakan hingga kini. Yang kedua, menghasilkan karya tata bahasa dan pendidikan bahasa. Beliau menulis Pelita Bahasa Melayu dan Ilmu Mengarang Melayu, dua buku penting yang membentuk asas tata bahasa dan gaya bahasa Melayu moden. Buku-buku ini membantu memperkaya ilmu bahasa dan meningkatkan kecekapan penulisan pelajar serta guru. Noriah 2010 menjelaskan bahawa karya Zakbar membimbing pengguna bahasa ke arah penggunaan yang betul dan teratur. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan bahasa Melayu dalam pendidikan di Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI). Zakbar memperkenalkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Usaha ini membina keyakinan bahawa bahasa Melayu mampu digunakan dalam pendidikan tinggi dan bidang ilmiah. Yang keempat, memperkaya istilah dan perbendaharaan kata Melayu. Zakbar mencipta istilah baharu bagi menyesuaikan bahasa Melayu dengan keperluan ilmu moden seperti pentadbiran, ekonomi dan sosial. Usaha ini memastikan bahasa Melayu terus berkembang sejajar dengan perubahan zaman. Dan yang terakhir, menyebarkan kesedaran bahasa melalui penulisan. Beliau aktif menulis rencana dalam Utusan Melayu dan lembaga Melayu untuk menyedarkan masyarakat tentang kepentingan menjaga bahasa sebagai warisan bangsa. Tulisan beliau membangkitkan semangat nasionalisme dalam cinta terhadap bahasa sendiri. Seterusnya ialah perbandingan peranan antara Zakbar dan Asma Haji Omar. Zakbar berperanan sebagai pengasas dan pejuang bahasa Melayu moden pada zaman penjajahan British. Beliau menyusun sistem ejaan Rumi Zakbar 1933 yang menjadi asas penting dalam penulisan bahasa Melayu moden. Sebagai pendidik dan pemikir bangsa, beliau berusaha membentuk kesedaran tentang pentingnya bahasa Melayu sebagai lambang maruah dan identiti bangsa.
Melalui karya seperti Pelita Bahasa Melayu dan Ilmu Mengarang Melayu, Zakbar mendidik masyarakat agar menggunakan bahasa dengan betul dan berkesan. Peranan beliau menumpu kepada pembinaan asas dan pengukuhan kedudukan bahasa Melayu dalam pendidikan serta pentadbiran negara. Asmah Haji Omar berperanan sebagai sarjana linguistik moden yang memperluas bidang kajian bahasa Melayu ke peringkat antarabangsa. Beliau memperkukuh bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, penyelidikan dan akademik, bukan sekadar alat komunikasi harian. Melalui karya seperti Nahu Melayu Mutakhir dan Bahasa Melayu Abad ke-21, beliau membangunkan teori dan pendekatan linguistik Melayu moden. Asmah juga berperanan dalam memodernkan bahasa Melayu agar sesuai dengan perkembangan sains, teknologi dan globalisasi. Peranannya menumpuk kepada pengembangan dan penyesuaian bahasa Melayu dalam dunia moden. Seterusnya ialah perbandingan pemikiran antara Zakbar dan Asmah Haji Omar. Pemikiran Zakbar berasaskan nasionalisme, moral dan pembinaan bangsa. Beliau melihat bahasa sebagai cerminan akhlak, maruah dan jati diri orang Melayu. Bagi Zakbar, bahasa yang baik mencerminkan bangsa yang beradab dan berilmu. Justeru, beliau menekankan penggunaan bahasa yang betul dan indah. Beliau percaya bahawa kemajuan bangsa bermula daripada penguasaan bahasa sendiri, seperti yang digariskan dalam karya Perangai Bergantung pada Diri Sendiri. Pemikiran beliau lebih bersifat normatif dan nilai berasaskan moral, iaitu bahasa perlu dijaga sebagai warisan budaya dan asas kemajuan bangsa. Asmah Haji Omar pula, pemikiran Asmah pula bersifat ilmiah, progresif dan berorientasikan kajian linguistik moden. Beliau melihat bahasa sebagai sistem yang hidup dan sentiasa berubah, bergantung pada konteks masyarakat dan zaman. Asmah menekankan pentingnya bahasa Melayu beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi agar kekal relevan dalam dunia global. Pemikirannya berasaskan pendekatan deskriptif dan analitik, menilai bahasa melalui bukti sebenar penggunaan dalam masyarakat. Beliau menegaskan bahawa pengembangan bahasa perlu bersifat dinamik, bukan statik, agar bahasa Melayu dapat bersaing di peringkat antarabangsa. Kesimpulannya, Zakbar dan Asmah Haji Omar merupakan dua tokoh bahasa yang banyak berjasa dalam memperkukuh dan memartabatkan bahasa Melayu. Zakbar berperanan membina asas kukuh melalui sistem ejaan, tata bahasa dan panduan penggunaan bahasa yang betul. Manakala Asmah Haji Omar pula meneruskan perjuangan tersebut dengan pendekatan yang lebih ilmiah dan moden melalui kajian linguistik serta penyelidikan akademik. Walaupun mereka hidup pada zaman yang berbeza, kedua-duanya berkongsi pemikiran yang sama, iaitu bahasa Melayu ialah tunjang ilmu, budaya dan jati diri bangsa. Semangat dan perjuangan mereka wajar dijadikan teladan agar generasi kini terus menghargai dan memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu yang disegani. Ini ialah rujukan bagi pentaksiran berterusan ini. Sekian, terima kasih.